Nazlin Asri berkongsikan video berkumpul dengan mama dan adik-beradik tersayang. Mama beri ucapan untuk ke-6 orang anaknya. Nadine and Nasri saja yang tak ada. Aku kecaca. Selamat tahun baru 2026. Aku kecaca. Mereka banyak sangat tu. Kali ni baru bagilah mama habis dulu. Cakaplah kiat-kiat. Happy New Year untuk anak-anak mama 6 orang. Harap-harap mama pasti bersatu selalu kumpul jangan gaduh-gaduh tau, lebih kurang tau. Baik. Nampak tu? Ada pula yang cakap macam ni. Mama suka kumpul dengan anak-anak mama tau. Mama very happy Jangan gaduh tau. Hari ini berbaik-baik tau. Mana darling.